Assalamualaikum kawan-kawan semua. Menu yang simple. Okey, menu orang kampung. Kita goreng kangkung belacan. Okey, kita masak kangkung ni, kita letak belacan. Okey, bahannya ikan bilis 1 inci belacan ataupun setengah inci, bawang putih dan bawang merah. Jika tiada bawang merah, boleh je guna bawang besar dan juga cili api. Ikut cita rasa nak banyak mana cili api tu. Yang pentingnya ada sayur kangkung. Okey, kita siang kangkung ni, kita asingkan batang dengan daun ya. Kita nak masak batang dia dulu sebab dia keras kan. Okey, cili api, bawang putih dan bawang merah tadi kita tumbuk halus. Boleh je kalau nak tumbuk sekali dengan belacan. Okey, minyak kita pun sudah panas. Bolehlah kita tumis bahan yang kita kisar tadi. Kita tumis sehingga bawang tu betul-betul masak. Ikan bilis tu pun betul-betul masak ya. Kemudian baru kita masukkan batang sayur kangkung. Sebab batang sayur kangkung ni kan dia agak keras sedikit. Jadi kita kena masak dahulu. Okey kawan-kawan, kita masak batang ni agak-agak dia layu ataupun separuh masak. Bolehlah kita masukkan sedikit air. Okey, kita gagau rata. Kita nak bagi batang sayur kangkung itu layu. Okey, seterusnya bolehlah kita masukkan sayur dia ya. Daun kangkung tu. Okey, kita gau-gau rata dia biar masak dia sekata. Okey, bolehlah kita tambahkan sedikit lagi air. Kita tengoklah kalau air tu agak kurang, kita tambahlah sedikit air. Okey, dalam sayur ni kita sudah ada belacan, sudah ada ikan bilis. Jadi kita letak sebut perasa je. Sebab kita takut nanti terlebih masin. Jika kita dah berbuka puasa nanti, kita rasa kalau tawar barulah kita tambahkan sedikit garam. Okey, mudah je, simple je menu kampung. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.